Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syami ataupun dikenali sebagai Sean. Jadi saya nak buat sedikit perkongsian lah. Itu ujian yang kita hadapi dalam hidup kita ni. Sebenarnya kita ni menghadapi dua ujian SPM, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Padang Masya. Jadi macam korang tahu, Sijil Pelajaran Malaysia ni ialah untuk uji sama ada akademik kita ni bagus atau tidak. Untuk Sijil Padang Masya ni untuk uji kita sama ada amalan ataupun ibadah yang selalu kita buat kat dunia ni cukup ke tidak. Okay. Sebenarnya kadang-kadang tu ujian yang Allah bagi kita ni kan maksud Allah benci pada kita. Sebenarnya Allah sayang kita. Kadang-kadang tu korang rasa tak macam kesenangan, kemudahan yang Allah bagi ni kadang-kadang kita lupa macam nak berdoa kepada Allah. Sebab itulah ujian yang Allah bagi ni sebenarnya nak tarik kita untuk kembali kepada jalan Allah. Jadi guys, korang tahu tak, Allah tu rindu kita tau, tapi kita rindu Allah tak?